hari-hari yang berindah untuk Puan Syuhada kita dan Tuan Syazwan kita hari ini. Tapi tuan-tuan, persembahan kami adalah persembahan yang biasa. Yang menjadikan persembahan kami luar biasa adalah tepukan yang gemuruh daripada tuan-tuan semua hari ini. Jadi boleh tak kalau kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk pengantin kita hari ini? Alhamdulillah. Kita jadikan majlis kita majlis yang berindah. Hati di dalam bagai nafsina. Hey! It's a beautiful day. We're looking for something now to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Hey, 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 oh, no, no.
kasih. Bang. Jangan. Tuan pengerti. Cukup ke tak cukup kan tuan? Sangat. Tak cukup, bang. Tuan-tuan rasa cukup ke tak cukup? Tak cukup. Tuan kata tak cukup ke? Tuan kata tak cukup, saya cakap 1, 2, 3. Bang. Tuan kata tak cukup, bang. Jadi bang. Tak jadi balik. Kita tanya sikit. Kak, kata perempuan kita Syuhada ni cantik ke? Cantik sangat? Cantik sangat. Disebabkan pengantin kita Puan Syuhada hari ni terlalu cantik. Boleh tak kita buat satu bahas tu dia, boleh? Kita nyanyi sama-sama Boleh Nyanyi? Kantoi dah. Pergi airport, orang nak fly. Dia fly ke hati awak. Gas. Tengok tu. Bukan Abang Syazwan kita tu. Udahlah lapar. Merajuk pula tu. Tak ada lagu untuk dia. Abang Syazwan nak lagu, Abang Syazwan? Boleh. Orang sebelah tu nak nyanyi kan? Tak, saya bawa mic. Saya bawa mic. Okey, tak ada. Saja je. Abang kan ingat lagu. Kita kena main soal jawab dulu lah. Nak nikah pun ada soal jawab, nak lagu kan. Okey bang. Apa? Kalau bulan puasa, orang tengok anak bulan kan? Seronok tak tengok anak bulan? Seronok dia kata seronok. Tapi apa yang lagi seronok daripada anak bulan? Dia tak tahu, kita bagi tahu lah. Tengok anak bulan, memang seronok. Tapi yang lagi seronok, nak bulan madu dengan you. Jadi. Okey bang, kami buat lagu ni untuk abang tak. Jangan merajuk lah. Kakak, pegang sikit dengan Abang Syazwan dulu. Pegang sikit dengan Abang Syazwan. Jejak tampan yang mencuri.
Terima kasih kepada kawan-kawan yang tadi. Tepukan gemuruh untuk kawan-kawan adik semua. Tepukan terima kasih. Okey, kita masih teruskan lagi untuk sesi sarang tertutup. Ini bagi kita